anda yang sihat ataupun yang baru kena kidney baru stage 3 nak masuk stage 4 tu, dan dah agak nak teruk tu, you jangan sampai dia terus ke tanda-tanda macam ni. Sebab apa? Kadang-kadang kidney macam biasa kan, dia kadang-kadang you berjalan macam biasa je, pergi supermarket, pergi kerja, balik kerja, jaga anak, pergi holiday lagi pun. Tapi kadang-kadang dah masuk 5, kita pun kadang-kadang masih lagi. Cuma sikit-sikit je dia punya petanda dulu, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau dah ada 13 ni, you dah tak boleh keluar mana-mana selagi you tak pergi jumpa nephrologist you, pakar bahagian paru, ginjal you. Nombor 1, sekiranya kebelakangan ni you dah tahu kidney you tak apa cantik, tapi rasa macam tak sihat je, tak tahu apa lagi dah nak buat, tak sihat je, you pergi holiday pun tak sihat, you duduk kat rumah pun tak sihat, tak ada siapa kacau you pun, you tak sihat sahaja. They call it ill. You just feel ill, generally ill. Nombor 1. Nombor 2 ialah you akan, yang ni selalu orang komplain, letih, lesu, lethargic. Faham tak? Dia rasa macam lemah je badan you. Bukan kena buat kerja apa-apa, memang rasa memang tak ada bermaya. Ni orang kata tak ada maya ni kan. Nombor 2. Ingat? Nombor 3 ialah you dulu sesekali kaki you bengkak, kadang-kadang tangan ya. Tapi ni tak, asyik bengkak aja. Bukan kata tangan saja dah, bukan kata kaki saja, naik ke pergelangan kaki, naik ke tangan, naik ke muka lagi. Dan kadang-kadang memang sampai ke perut pun dia jadi macam ni, ascites tu, macam apa, macam bengkak air tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau dah sampai macam ni, tak payahlah nak bagi excuse, oh mungkin sekejap je lagi, 2-3 hari mungkin boleh baik. No, tomorrow morning ataupun malam ni you masuk ke hospital mana-mana cepat-cepat. Sebab apa? Nombor 4 tu baru 3. Nombor 4 ialah you ada masalah pernafasan you. Lebih teruk pada orang asma. You macam tak bernafas. Bukan macam heart attack, tapi tak puas nafas you. Faham tak? They call it short of breath. Ya, nafas you memang rasa tak cukup. Jadi macam nak oksigen je, tak cukup je. Bayangkan, you dengan I sekarang tak pernah rasa macam tu. Sebab tu you tak risau. Sebab tu you tak seram dengar cerita-cerita macam ni. Sebab Tuhan tak test kita lagi. Jangan. Na'udzubillah min zalik, saya kata apa? Jangan. Not dialysis. Not kidney failure last stage. Jangan. Sebab apa? You tengok, ada lagi. Nombor 5, muntah pula tu. Ni di samping yang lain tadi, campur dengan muntah, campur dengan loya je. Allahu Akbar. Ya, jadi anda kena berhati-hati. Dan nombor 6 ni saya pernah lalui selama 2 bulan tahun lepas, saya boleh faham. Tapi orang kata kalau dialisis punya patient ni, kalau dia dah fail, dah dekat nak pergi, saya ulang, topiknya apa? Dah dekat nak tahu dah goodbye ni, Tuhan dah nak bagi signal lagi, dia dah memang hilang langsung selera makan. Kadang-kadang memang kita tak lalu makan, mungkin tak sedap masakan ya, saya faham. Tetapi yang ni bagi you nasi kandang. Kalau untuk saya nak test saya punya selera hilang tak hilang, bagi nasi kandang. Maksudnya kan kita orang Penang dari kecil lagi, kalau nampak ni Saddam punya mari atau mana you suka, Royal, you sebut yang best-best, mamu mana kau bawa mai pun nak ambil sebiji nasi pun tak boleh, confirm. Ni dalam you duk kena dialisis ni, dalam you dah memang letih ni, you tak lalu makan dan berat badan you lagi menurun. Selalunya orang dialisis pun memang tak akan gemuk lagi dah. Dia akan jadi lebih menurun badannya, dan bak kata orang putih, dia malnutrition. Macam orang Afrika tak cukup makan. Jaga baik-baik Baik, seterusnya. Yang ni lagi dahsyat dan lagi menggerunkan. Dah lah bila you pergi dialisis, memang kencing you kurang. Sebab minuman yang diberi dan dibenarkan, total for a day is roughly about 500 ml. 500 ml lebih kurang 1 botol air. Kan? Masa saya duk suruh you minum 3-4 botol satu hari, kan berat badan kali 30 minimum tu, you tak mau minum. You malas nak calik garam semua. Ni bukan kata you nak atau tak nak, you tak boleh dan tak dibenarkan. Sebab mesin tu dah menjalankan tugas, so you tak payah lagi dah minum. Padahal
body you perlukan minuman secara natural, bukan daripada mesin. Bila mesin take over 3 kali seminggu, berarti you punya kidney shut down. Bila kilang tu dah shut down dan you dah nak goodbye, bye-bye, kencing setitis pun tak ada. Memang kencing ni susah betul. Biasa-biasa pun orang-orang bertahun-tahun pun kencing dia menitis-nitis, kurang. Maklum sajalah, ambil pun 500 ml kan. Tapi bila dia nak pergi, nak meninggal, selalunya tak ada langsung lagi dah air kencing. Kalau dah sampai macam tu, kalaupun ada air kencing, kalau dites proteinnya tinggi sangat dalam air kencing tu, berarti dah tak boleh kontrol lagi dah. Dia tak boleh filter apa-apa lagi dah. Okay? Seterusnya, tak pasal-pasal, you sekarang duduk biasa pun dulu, walaupun memang bila you balik daripada dialisis, bak kata setengah orang macam balik marathon. You ingat balik daripada center dialisis tu memang sihat walafiat lah. Sebab dah dialisis dah kan. Patutnya you bolehlah sekurang-kurangnya 24 jam ke pergi ke sana ke sini. Tak. You punya letih, you punya rasa masih lagi macam ada yang tak sihat semua tu, dan kadang-kadang tidur je kan, dah habis lagi 24 jam. By the time you nak rasa lega sikit, you dah nak kena pergi dialisis hari yang ketiga kan, 1, 3, 5 tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, you bayangkan hidup macam tu, macam mana tu? Baik, sambung lagi. Urine dah stop, muscle cramp, you asyik cramp, tahu-tahu macam kejang aja kaki you, lepas tu ada twitches. Macam apa, tarik-tarik you punya muscle tu. Dan nombor 9 ni lagi dahsyat. You belum lagi tua sangat kadang-kadang. Bila orang dah fail kidney, tak kira umur, you dah jadi macam orang tua. You akan jadi lupa, you akan jadi confused, you dah tak tahu, you dah jadi macam orang family you kalau jaga you tahulah tu, kata ni papa dah macam ni, atuk dah macam ni. Maksudnya dah jangan layan lah, sebab you merepek, faham tak? You macam nyanyuk sikit. Maksudnya you dah confused. Okey, lepas tu ni nombor 10. Ada 4 je lagi. Yang ni selalunya you jangan pergi mana-mana lagi dah. Kalau family you dah kena dialisis, dah memang tidur je, bangun pun dah tak mau makan apa. Lepas tu kulit dan cara dia garu badan dia tu macam gatalnya satu badan. Dia tak boleh tahan lagi dah. Dia suruh orang garu. Itchiness is very very obvious. Sebab apa? Badan tu dah terlalu toksik, kidney dah tak function. Mesin pun boleh buat dalam 15-20% je fungsi yang sepatutnya kita kan. Kita minimum kena berapa? 60-70% kan. Sebab tu kalau EGFR, kalau 60 ke atas, you sujud syukur sekarang. Kalau stage 4, stage 3, lepas tu tengok-tengok 55-60, you punya EGFR. Oh lama, tak sujud syukur. Memang you sombong sangat-sangat. Sebab apa? Bila you kena penyakit ni, dah nak pergi ni, dengan petanda seterusnya ialah, tadi saya kata tidur, you tak berhenti. Tapi ni jenis yang tak boleh tidur pula. Buat apa pun tak boleh tidur. Nak kena makan Valium lah, nak kena makan melatonin lah, semua tu. Masya Allah. Okay. Dan kita nak habis, cuma tinggal 2 je lagi. Ada orang sampai, walaupun saya kata orang meninggal disebabkan dialisis ni, selalunya dia tenang. Dia dalam keadaan yang tidur terus macam tu. Tapi ada orang yang Tuhan bagi dugaan terakhir ni sakit. Sakit yang amat. Sakit tulang lah, sakit sendi lah, sakit macam-macam. Dia sakit aja. Saya fikir-fikir balik, macam mana orang yang pergi ni, kalau yang jenis tidur terus tu tak apa juga. Yang kena Tuhan test dengan dugaan yang terakhir pula ni, lagi lah you. Kalau jaga dia pun you sendiri jadi apa? Depressed. Sebab apa? Dia terlalu murung. Kalau dia tak confused pun, kalau dia tak huru-hara pemikiran pun, dia akan jadi murung. Tahu murung tak? Maksudnya dia akan memencilkan diri. Dia dah tak mau cakap dengan siapa. You bayangkan kalau mak bapak you, suami you atau isteri you pun, atau adik-beradik you. Dan yang saya paling takut ialah kalau you orang tua, anak you yang kena dialisis. Masya Allah. Sebab itulah kadang-kadang
zaman sekarang ni, kadang-kadang you tak boleh kata mak atau bapa yang akan pergi dulu. Faham tak? Kadang-kadang kita ataupun anak-anak yang akan pergi dulu. Sebab terlalu banyak makanan yang kita tak mau dengar cakap. Cukup dulu. Saya bagi 13. Jadi kalau ada 3, 4, 5 daripada ni pun dah cukup. Tak usah adalah sampai 13 ni. You terus kena dijaga oleh doktor. Dan saya mengharapkan doktor boleh buat sesuatu magic. Selalunya doktor pun kadang-kadang dia risau juga. Dia cuma nak bagi you dalam keadaan yang tenang. Maksudnya kalau boleh tak sakit, ataupun kalau bernafas tu dia bagi bernafas balik. Tapi kalau dah sampai peringkat macam ni, selalunya dia pun tahu. Sering kali orang bagi dah antara seminggu hingga 4-5 bulan saja paling tinggi. Saya ulang antara seminggu pun boleh pergi dah, ataupun sampai 2-3 bulan, atau paling lama 5-6 bulan. Jadi selalunya ni yang orang panggil, kena panggil hospice, kena panggil apa, palliative punya medicine, maksudnya perubatan yang menjaga bagi sedap duduk untuk beberapa minggu terakhir ni. Di tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan bila kita nasihat anda dulu, bahkan berpuluh-puluh kali dah saya buat video pun, dan saya harus ingati diri saya juga, ikut balik D&D diet yang jaga makan pagi, water therapy dengan garam tu kena jaga betul. Lepas tu sekarang ni kita bagi sebulan sekali kena buat fat fasting kan, sedikit dengan minyak kelapa atau olive oil tu saya dah ajar semua tu. Lepas tu kalau nak ambil buah-buahan lepas tu yang penting makan lambat sikit, tengah hari tu pukul 9-10 ke atas makan brunch. Makan brunch elok, ikut dia punya jumlah tu. Senang ikut Dr. Azam punya style dia, suku-suku setengah tu pun boleh. Tapi setengah tu yang mustahak. Mestilah fruits, veggie dan salad. Yang penting sekali salad. Lepas tu jangan letak nasi lagi dah. Kalau you dah mula stage 3, stage 4, jangan pegang nasi lagi dah. Boleh tak? Maksudnya no more refined carbohydrate, sugar memang tak boleh sebut pun perkataan tu. Lepas tu protein pun kena ambil yang sihat seperti telur, ikan. Tak mau lagi dah proses meat semua tu, tolong jauhkan. Kalau orang bawa kat you, you saman dia, boleh tak? Sebab apa? Dia tak faham. Protein you kena betul-betul kontrol. Orang yang kena ni stage 5 ni, no heavy protein at all. Kalau boleh pun protein daripada sayur, nuts and seeds, and ni lah macam chickpeas ataupun daripada legumes boleh. Itu saja. Jangan ambil protein-protein berat. Red meat completely out untuk orang yang dah macam ni. Okay, boleh tu. Tapi apa salahnya kita pun jinak-jinak ikut kan macam tu. Boleh makan, sebab saya tak pernah stop, block terus, tak boleh makan daging langsung. Tapi satu nasihat untuk orang yang ni, kalau nak ambil telur, pastikan dia masak penuh, fully boil, ataupun ni lah, buat full, goreng betul. Jangan ambil setengah masak, atau yang paling buruk ialah suku masak. Siapa ajar kau orang ni makan suku masak telur ni? Kena salmonella, kena lactobacillus, semua tu you masuk hospital. Kalau tak salah-salah jaga betul-betul, boleh meninggal. Okey. Saya cerita ni sebab dia ada kaitan dengan kalau you pun ada buah pinggang yang dah teruk, kena pula food poisoning, gila kau. Okay, so jadi yang saya duk kata, kalau tak ada duit pun ambil lah Kloto. Sebab apa? Kloto the latest yang saya sendiri ambil. Saya kan ada juga GFR yang turun tu. Apa nak malu cerita kat you? Bila orang dah kena gout, dia makan banyak painkiller. Orang pernah kena cancer, dia banyak ambil steroid. Memang kidney dia rosak. Tetapi kita ada cara. Makan kena jaga dulu. Number 1. Number 2, baru ambil suplemen. Bukan suplemen dulu. Okay, suplemen pun saya dah bagi. Kalau tak ada duit, ambil Kloto dulu. Beli tu dulu. Tak kira you nak percaya tak percaya kan, you beli je. Okay, sebab apa? Sebab tak cukup supply pun. Saya sendiri dah block untuk 6 bulan. Saya beli 6 bulan punya supply. Sebab takut habis. Okay, nombor 2 baru ambil yang penting sekali, vitamin D3K2.
Ada kan DND tu, ambil 2 biji pagi 2 biji malam pun tak apa. Sebab D3 paling rendah untuk orang yang dah macam ni, yang dah teruk-teruk ni. Lepas tu barulah Sachainchi, last kali baru Moringa. Sebab semua tu bagus, tapi kalau tak ada duit, kita lastkan dia. Yang penting 2 pertama tu. Apa saya kata? Kloto dengan D3K2. Dengan elok, jangan main-main. Kalau you sihat pun amalkan terus. Boleh-boleh. Dan check you punya GFR every 1 year minimum sekali untuk orang yang sihat. Orang yang tak sihat, buat sampai dia sihat. Every month saya buat, saya punya. Sampai naik sekarang dah 66 ke 64. Alhamdulillah lah. Tak adalah sampai naik 80. Tapi daripada 44, sebab apa? Daripada 44 ni dia boleh turun 30. Bila 30 tu dah stage 3, stage 4. Stage 4 you akan ketak tangan tau. Kawan saya yang stage 4, sebut aja apa pun dia akan beli. Sebab apa? Orang semua desperate. So jangan tunggu sampai stage 5 dah kena dialisis, dan kalau dialisis tak berhasil, saya pun minta maaf ya. Walaupun boleh lagi kita bantu, tapi itu semua aturan Allah. Kalau dia bagi peluang lagi, kita tetap lawan. Kita tetap jaga balik. Ada orang Tuhan bagi dia keluar. Daripada dialisis pun dia boleh keluar. Sebab apa? Kalau ada lagi 15% ada chance. Sebab kidney pun organ Tuhan bagi pada kita. Apa salahnya? Kalau tak naik sampai 4-50 pun tak apa. Naik 30 pun dah Alhamdulillah. Untuk orang yang kena dialisis. Betul? Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Anda diharapkan dapat belajar sesuatu. Dan paling penting petang ni share. Share sebanyak mungkin. Dan jadikan dialisis sebagai penggerak. Kalau kau malas je, soal balik. Kau nak dialisis ke kau nak buat ni? Pasti kena buat ni. Sebab you tak mau dialisis kan? Saya macam tu je sekarang. Kau malas nak mandi, kau nak asyik nak melepak je, mengangkang yang malas je. Kau nak dialisis ke kau nak pergi mandi? Pergi mandilah tu. Contoh. Semudah itu je. Sama juga nak buat kerja berat dan sebagainya. Tak ada apa yang lebih berat selain daripada kena dialisis. Habis cerita. Baik. Terima kasih. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Saya doakan kidney anda semua Tuhan jaga elok-elok, dan you kena ambil tanggungjawab sendiri juga. Betul? Dunia bahagia, akhirat juga, syurga. Dan jangan lupa senyum-senyum sokmo, dan let go, feel good all the time.